Apa yang menarik di Batam? Jom ikuti destinasi 4 hari 3 malam di Batam, Bintan, Tanjung Pinang dan Pulau Penyengat bersama Intratama Travel. Perjalanan kali ini bermula dari KL Sentral untuk menaiki bas ke Puteri Harbour Johor Bahru yang mengambil masa sekitar 4 jam. Untuk berkumpul kat KL Sentral, kita kena request dan ada additional charge tau. Kalau tak, boleh je kumpul kat Puteri Harbour. Sampai je kat Puteri Harbour, terus beratur masuk untuk urusan immigration. Proses kat immigration ni pun smooth je. Tak perlu nak tunggu lama. Dah settle kat immigration, terus naik ke ferry. Dalam ferry, sepatutnya makanan beli sendiri. Tapi Intratama dah cover sekali dalam package. Siap owner sendiri yang agihkan. Perjalanan menaiki ferry mengambil masa 2 jam. Sempatlah kita tengok pemandangan sempadan antara Singapura dan Malaysia. Batam ni terkenal dengan destinasi yang menarik yang boleh kita lawati. Antaranya Masjid Muhammad Cheng Ho, Rumah Miniatur Indonesia, Barelang Bridge dan Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah. Masjid ni favourite sangat, ala-ala dekat Madinah Al-Munawwarah. Untuk ke Gurun Pasir Telaga Biru dan Lagoi Bay, kita perlu menaiki feri ke Bintan. Kat Gurun Pasir Telaga Biru ni sesuai untuk kita OOTD. Macam kat Gurun Pasir betul-betul. Siap boleh bergambar dengan burung hantu pula tu. Di Tanjung Pinang pula, kita boleh singgah ke Gedung Gonggong, Jabatan Haji Muhammad Sani Pulau Dompak dan Masjid Raya Nur Ilahi. Kat masjid ni best. Boleh healing-healing sambil tengok view jabatan yang cantik. Untuk ke Pulau Penyengat pula, kita perlu menaiki bot bermotor atau digelar sebagai pompong. Di sini, kita boleh lawat ke Makam Pahlawan Nasional Raja Ali Haji, Balai Adat Indra Perkasa Pulau Penyengat dan Masjid Raya Sultan Riau Pulau Penyengat. Kat balai adat ni, kita boleh sewa baju pengantin dan beli tanjak dengan harga yang murah tau. Cakap pasal tanjak, kalau datang ke Batam, kira rugilah tak berkunjung ke satu-satunya masjid tanjak di dunia, bersebelahan dengan Tugu Legenda Bendara Hang Nadim. Banyak betul destinasi kali ni. Yang menariknya trip ni, kita boleh bermalam di setiap destinasi. Semua hotel ni 4 star tau. Yang suka shopping, kat sini murah-murah ya. Sangat syok nak berbelanja buah tangan untuk yang tersayang. Untuk pengetahuan korang, trip kali ni seramai 95 orang tau. Pengurusan Intratama sangat baik dan lancar je sepanjang jalan. Bolehlah ajak family, kawan-kawan, jiran, bos korang masjid ke Batam. Nak bawa satu kampung pun boleh. Korang apa lagi? Jom ke Batam bersama Intratama Travel. Jejak Melayu, Riau Lingga.